buat rawatan lutut, solat atas kerusi. Selepas buat rawatan lutut, tongkat pun campak tepi. Kebanyakan orang bermula umur 40 tahun, lutut tu dah mula rasa sakit. Tahu-tahu umur 50 tahun, dah kena solat atas kerusi. Bila kita scan, kita akan nampak jal lutut dah makin menipis. Kalau kita biarkan jal lutut menipis, lama-lama dia akan rosakkan tulang rawan. Bila tulang rawan rosak, tulang pun akan rosak. So biasanya ujung-ujungnya kena bedah lutut. Ramai yang memang tak nak, kalau boleh tak nak langsung untuk bedah lutut. Betul tak? Sini saya nak bagi 3 tips mudah untuk kurangkan sakit lutut. Pertama, paling mudah sekali, tuang dengan ais. Kenapa ais? Sebab bila ada keradangan pada lutut, prosesnya panas. Jadi kita lawan dengan ais untuk legakan. Kedua, kita buat senaman regangan. Kenapa senaman regangan boleh kurangkan sakit? Kerana dia menguatkan otot. Cuma kebiasaannya ramai orang malas nak konsisten buat senaman regangan ni, dan dia hanya melegakan sakit saja. Dan tips ketiga adalah makan ubat. Ini biasalah, banyak pasien saya memang suka beli ubat, suka beli suplemen.